So aku dapat LED ni daripada satu seller ni tau. Aku pun duk fikir macam mana aku nak buat, sebab aku tak pandai sangat modi-modi ni. Lepas tu datang idea, aku pasang lampu ni dekat bahagian kaki ni. LED ni best sebab dia PNP geng. Datang dengan dua wire yang berbeza, 3M punya tape dan juga USB dia. So USB ni korang tinggal plug je dekat korang punya USB port. Nak pasang ni pun mudah geng. Rate aku boleh bagi dalam 9/10. Lagi satu tu sebab aku kena buat sendiri 3M. Kalau tak aku bagi 10/10. So apa yang korang perlu buat, tampal je gam 3M ni, ukur dan target mana yang korang nak pasang lampu ni. Macam aku ni dekat bahagian kaki ni lah, sebab aku nak macam minimalis tapi style. Kalau ada lebih macam ni, korang tinggal potong je. Nak guna ketik kuku pun boleh geng. Aku tak ada gunting. Dah pasang, inilah kejadian ni. Style kan? So kalau korang berminat, dapatkan dekat dalam beg kuning bawah ni.